Okey, hari ini kita nak selami satu kisah kejatuhan yang memang epik. Ia bukan tentang sebuah empayar yang ditumbaskan oleh musuh dari luar. Tak, tapi tentang bagaimana sebuah kuasa gergasi boleh hancur dari dalam. Inilah kisah naga besi yang karam dari dalam. Dengar ni, di atas kertas, ia adalah armada terhebat di Asia. Pada hakikatnya, peluru meriamnya diisi dengan pasir. Petikan ni dah merumuskan segalanya kan? Persoalannya, macam mana sebuah kuasa besar boleh jadi kosong macam ni dari dalam? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk faham macam mana semua ni boleh terjadi, kita kena putar masa balik ke tahun 1880-an. Pada masa tu, seluruh dunia cukup kagum, malah gerun dengan naga besi perkasa dari Asia ni. Cuba tengok perbandingan ni. Di sebelah kiri, kita ada armada Biang milik China. Diorang punya bajet memang tak main-main. Semua kapal perang ironclad paling canggih masa tu diimport terus dari Jerman dan Britain. Kapal lebih besar, perisai lebih tebal. Lepas tu, tengok pula armada Jepun di sebelah kanan. Alahai, nampak macam budak kecil je sebelah gergasi ni. Kalau tengok atas kertas, ni bukan pertarungan. Ni macam pembantaian yang bakal berlaku. Dan status mereka memang gah. Bukan calang-calang tau. Nombor 1 di Asia dan yang ke-8 terkuat di seluruh dunia. Jadi ini bukan sekadar satu armada. Ini adalah simbol maruah dan kekuatan dinasti Qing ketika itu. Sentimen masa tu memang macam ni lah. Siapa berani nak cabar kita? Kita ada naga besi kot. Rasa kebal, rasa macam tak mungkin kalah. Ni dah menyelubungi seluruh empire. Maharaja pun boleh tidur lena sebab percaya 100% pada perisai besi armadanya. Tapi, di sebalik semua kemegahan luaran tu, di bawah geladak kapal yang nampak berkilat tu, ada sesuatu yang sedang mereput dalam diam. Sebuah kejatuhan yang bakal tiba, bukan dari lautan, tapi dari dalam kapal itu sendiri. Ya, di sebalik dinding besi yang nampak kebal tu, ada satu barah yang tengah membesar. Jadi, apa sebenarnya yang dah silap? Apa yang menyebabkan gergasi ni mula goyah dari dalam? Inilah dia barah tu. Korupsi yang dah jadi macam budaya. Disiplin tentera hancur lebur. Kapal perang yang sepatutnya menggerunkan musuh boleh pula digunakan oleh pegawai atasan untuk seluduk barang niaga peribadi. Boleh bayangkan tak? Lagi teruk, kapal-kapal ni dah bertukar jadi kasino terapung, penuh dengan judi dan pesta. Soal penyelenggaraan enjin dan meriam, siapa peduli semua tu? Jadi, ke mana perginya semua duit bajet? Carta ni tunjukkan betapa parahnya keadaan. Nampak tak? Sebahagian besar gaib masuk ke poket pegawai logistik dan sida-sida istana. Malah ada kabar angin kata duit tu digunakan untuk bina istana musim panas untuk Maharani Cikci. Selepas semua orang dah ambil bahagian masing-masing, apa je yang tinggal untuk penyelenggaraan dan beli peluru? Hampir tak ada apa-apa. Sisa-sisa je. Sekarang, kita sampai ke kemuncak cerita. Saat di mana segala kerosakan dalaman ini akan diuji oleh ancaman sebenar dari luar. Saat di mana peluru meriam yang diisi pasir akan menentukan segalanya. Jom kita tengok garis masa ni sekejap. Armada ditubuhkan pada tahun 1880-an. Nampak gah dan perkasa. Menjelang awal 1890-an, rasuah dah makin parah. Akhirnya, pada tahun 1894, Perang Cina-Jepun pertama pun meletus. Hari perhitungan dah pun tiba. Bila naga besi itu akhirnya melepaskan tembakan meriamnya yang digeruni itu, apa yang jadi agaknya? Tak ada apa-apa yang meletup. Tembakan itu sekadar bunyi yang kosong. Sebabnya, peluru meriamnya dipenuhi dengan pasir dan habuk kayu. Pegawai perolehan dah tukar serbuk letupan dengan sampah semata-mata nak kau untung. Inilah pengajaran paling penting. Senjata paling canggih di dunia pun tak berguna kalau orang yang mengendalikannya tak ada integriti. Dan akibatnya sangat dahsyat. Tengok saja perbezaan dekat carta ni. Bar kuning yang tinggi itu, itulah kerugian armada Beiyang. Musnah sama sekali. Bar sebelah tu pula, itu kerugian pihak Jepun. Sikit sangat. Naga Asia yang dibanggakan hancur lebur dalam masa beberapa jam je. Ditelan bukan oleh musuh, tapi oleh kelemahan yang mereka cipta sendiri. Selepas kekalahan yang begitu memalukan, apa tindakan kerajaan? Adakah mereka belajar dari kesilapan? Jom kita lihat fasa seterusnya. Permainan tuding-menuding. Lepas dah kalah seteruk ni, adakah kerajaan Qing mereformasi sistem mereka? Adakah mereka banteras rasuah yang jadi punca segalanya? Jawapannya tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka guna taktik lama, strategi kambing hitam. Langkah 1, kalah perang dengan cara paling memalukan. Langkah 2,
cari kambing hitam yang mudah untuk dipersalahkan, dalam kes ni Laksamana Ding Ruchang. Dan langkah 3 yang paling penting, salahkan individu tu habis-habisan supaya sistem yang korup dari atas sampai bawah dapat diselamatkan. Jadi, naratif rasmi yang dicipta lebih kurang macam ni. Ini semua salah beberapa pegawai yang tak cekap. Sistem kita baik-baik saja. Mereka korbankan beberapa orang semata-mata nak tutup bangkai gajah yang dah busuk satu empire. Tapi kita tahu itu bukan kebenarannya, kan? Sekarang, mari kita lihat punca kekalahan yang sebenar. Dan inilah puncanya. Jadual ni bezakan antara alasan yang diberi dengan kebenaran yang pahit. Alasan mereka, ada beberapa pegawai jahat. Hakikatnya, satu budaya yang dah reput. Alasan mereka, kurang kemahiran. Hakikatnya, kurang integriti. Akhirnya, mereka sedar, musuh sebenar bukanlah tentera laut Jepun di ufuk sana. Musuh sebenar ada di atas kapal mereka sendiri. Dan ini membawa kita kepada teras segala-galanya. Integriti, kualiti kejujuran dan prinsip moral yang kukuh. Inilah perisai sebenar bagi mana-mana organisasi atau negara. Tanpa integriti, kapal besi yang paling kebal di dunia pun akhirnya akan bocor dan karam. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Apa yang lebih berbahaya? Musuh dari luar yang datang menyerang atau perebutan dari dalam? Kisah naga besi ini rasanya dah beri kita jawapan yang amat jelas.